Ui, tak sangka aku last day hari ni Man, kau kerja elok Man. Aku last day ni. Man, kau jaga sikit dia kuat mengulau. Boleh. Aku besok dah tak ada tau. Kau jangan buat hal. Fida mana Fida dekat office atas lah. dia tahu aku hari ni last day. Aku rasa dia tak pernah perasan pun kau kerja kat sini selama ni. Takkan dia tak perasan Dut. Aku Ya. penting kot kat sini. Tak apa. Nanti beritahu dia. Tak apa, tak payah beritahu dia. Nanti dia sedih sangat Ya. Pak SD. Ni ganti aku tu. Dia lah. Masuk semalam ke? Ya bang. Mesej aku ajar kau trik cakap dengan customer. Kau budak JB Ya bang, saya budak JB bang. Alright, at that time kalau customer datang, beritahu dia kita untuk installment, kita perlukan IC depan belakang and payslip 2 bulan je. Singapura dengan Malaysia sama je. Tempat aku ni penting tau yang kau ganti ni. Man, kasih tahu dia siapa aku pernah serve. Dia pernah serve Arif Aiman plagiarity tu. Kenal Hafiz Muhammad? Kenal bang, kenal. Hafiz Muhammad kau tahu siapa lagi? Mak Embong Kau pernah datang sini aku Ui. Sebab tu aku cakap kau punya role ni penting. Sebab kau ganti aku ni. Berat. Dulu sini best tau. Aku, Mazlan. Kau ingat masa zaman tu Man? Ingat ke? Asal lah tak ingat. Tapi kau baru lagi masa tu. Kau tak ada sangat. Dulu best kau tahu kat sini. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Bang. Baik lu. Kau buat apa kat sini? Kau pergi jaga stesen kau. Kau orang penting kau kat sini. Aku tak apa, aku lepak. Aku last day. Dia yang ajak lepak. Okay man, elok mana tempat baru. Alright. Guys, korang jangan rasa sedih tau. Aku tak ada. Man. Dia orang lagi happy kalau kau tak ada. Oh ya. Fida mana Fida? Fida dekat office lah atas. Oh, ya. Itu bos tu. Kau tak nak salam dia? Ni last day kau. Kau sebelum pergi tu salam lah. Tak apa lah. Masa aku kena buang dengan dia tadi, aku dah salam dah.